6 tahun dia tunggu. Dah sampai hampir 6 tahun, 6 tahun dia tunggu. Kecelakaan yang beliau timpa adalah kedurjanaan yang saya percaya akibat syarikat insurans airlines. Bila dia orang nak jual polisi, ejen-ejen dia senang jual, manis sampai meleleh madu daripada mulut dia. Bila satu malapetaka besar telah berlaku kepada mana-mana mangsa, terutamanya Encik Dharmalingam, pada tahun 2021 beliau telah dimasukkan dalam Hospital Hasuntah PJ. Semasa itu untuk rawatan ibu jari dia itulah telah dimasukkan, mengakibatkan dia terpaksa bayar lebih kurang 9,240. Itu pun insurans masa itu tak dapat claim tau. Dia lawan, kena ulang alik. Lepas tu dia bayar duit dia sendiri, betul dia bayar, gunakan pinjam sana sini semua dia bayar. Dia bayar kepada hospital bill tu 9,240. Dan selepas itu, oleh kerana tekanan dia, baru pihak Insurance Airlines bayar dia. Betul lepas tu baru dia bayar. Dari 6 bulan daripada masa itu, sekali lagi kaki dia ada problem. Dia dah pergi hospital pakar Pantai Medical Center di Melaka. Apabila di sana, dia orang kata, you punya kaki, ibu jari kaki sebelah mana? Kanan Kanan. Kena dibedah, potong, dibuang. Kerana apa tahu? Kerana dia kena paku. Kena paku. Okey, fikir ini kena paku. Tetapi anggaran dia lebih kurang 23,000 K. Itu pun dia punya family semua kena bayar juga. Pihak insurans tidak bayar. Di hospital sana dia dah bayar 23,000 lebih. Itu pun belum kira ulang alik lain-lain semua ada kan. So anggaran dia lebih. Bila dalam proses ini dibagi kepada insurans untuk tuntutan insurans, pihak insurans tak bagi. Alasan dia senang saja. Dia kata you ada kencing manis. Saya tanya kepada pihak insurans, pada tahun 2021 macam mana you orang bayar? Masa itu you orang boleh bayar. Saya tak kata dia ada kencing manis. Pihak apabila jual polisi, mereka harus membawa dia ke panel insurans untuk sahkan adakah dia berpenyakit ini kencing manis ke darah tinggi, apa jual penyakit lah. Dia tak buat. 2021 dia bayar. Kenapa 26 bulan lepas tu dia tak nak bayar? Kerana tuntutan dia lebih. Saya percayalah. Oleh kerana tuntutan dia kali ni 23,000 lebih, dia orang tak nak bayar bagi alasan. Itulah yang kita tak suka. Maka kita mahu pihak kerajaan di bawah Kementerian Kewangan harus pintar cendekia kawan dalam hal ni, melantikkan satu panel bagi mereka mangsa-mangsa yang hadapi masalah macam ni. Tengok ayah ni sekarang tak ada kerja, 67 umur, duduk dengan family. Berapa lama ayah ulang alik? Berapa lama? Sudah lebih kurang 5 tahun. 5 tahun, lebih kurang 5 tahun ulang alik. Lepas tu dia orang syorkan pergi ombudsman. Ombudsman jadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah kewangan apa-apalah. Dari segi insurans ke bank ke macam tu kan. Bila pergi ombudsman ambil berapa lama puan? Pada 2021, Okey. 2012 kami ada submit kami punya dokumen. Okey. Selepas tu pada salah seorang staff bernama Encik Daniel. Okey. Itu kami submit dokumen. Okey. Kami juga mengemukakan semua dokumen. Okey, dia ambil berapa lama? 1 tahun. Tapi 1 tahun tu dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Langsung tak buat apa-apa. Lepas tu saya semua dokumen saya pergi walk-in, saya hantarkan dokumen melalui email, walk-in semua saya buat. Langsung dia tak membantu kami menyokong apa-apa, apa sahaja dari pihak dia tak bantu kami. Selepas tu saya buat aduan, saya akan membuat aduan polis ataupun saya akan membuat komplain bahawa Encik Daniel ni tidak menjalankan tugas. Yes, betul. Dia ada, bila call dia ada jawab tak? Kadang-kadang tak jawab, dia keluar. Dia cakap salah seorang staff kata dia keluar. Okey, lebih kurang berapa lama puan ulang alik ke ombudsman dan ambil masa? Dalam 4 tahun, Cik. 4 tahun, itulah tengok. Kecelakaan yang menimpa beliau ialah 4 tahun ombudsman menjadi ni orang tengah. Langsung tidak, saya percaya tidak bertindak. Takkan 4 tahun dia tak boleh selesai masalah ini? Tahun 2021 kejadian berlaku. Pertama kali dia orang bayar. Lepas 6 bulan tu masuk tahun 2022. Daripada tahun 2022 sampai 2026 mereka masih menuntut tapi tuntutan tak dibayar. Last pergi ombudsman orang tengah tu
Dia jadi badan orang tengah lah. Dia pun macam tu juga 2 kali 5. So siapa yang kena ambil iktibar untuk menolong mereka? Saya bagi masa mereka 10 hari kerja, tak masuk Sabtu Ahad. Dalam 10 hari kerja ini, pihak Ombudsman dan juga pihak airlines harus panggil dia menyelesaikan hal ni secara profesional. Jangan kata dia kencing manis. Kalau ada kencing manis, macam mana you jual polisi? Nombor 1. Kalau ada kencing manis, macam mana you bayar pada tahun 2021? Lepas 6 bulan ada satu perbezaan. Tengok, saya tadi tengok dia punya polisi ya. Polisi dia nilai dia RM600,000. RM600,000 anggaran lah dia punya tu kos dia punya ni. Apa dia katakan, premium. Okey? So kalau RM602, dalam polisi saya tengok dia kena bagi 2%. Kalau jari ini dari kaki ke tangan, kalau dibedah atau hilang, dia kena bayar 2%. Itu pun dia tak bayar. Ini mana, inilah kita katakan hak kita bersuara. Tak bersuara tak dapat. Tak pergi cari netizen tak dapat. Pergi ke syarikat insurans tak dapat jumpa. Dia minta ejen kata, you hantam lah ya. You hantam. Saya jual polisi. Lu sekarang hantam sama dia. Ni dia kerja, dia punya hantamnya kerja ke dia. Sepatutnya ejen harus tolong. Upline harus tolong dia. Ejen-ejen ni harus pintar dalam hadapi masalah macam ni. Mereka jual polisi. Ada banyak ejen yang baik. Sampai hospital dia orang pergi malam siang pukul 2 mangsa panggil pun dia orang pergi hospital. Ada beberapa ejen yang baik juga. Tapi ada juga ejen-ejen yang mangkuk macam ni langsung tak tolong. Dia cakap, ayah you hantam lah. Saya diam.